Hadis ke-7. Nasihat tonggak agama. Daripada Sayyidina Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat, tulus dan setia menunaikan tanggungjawab. Kami bertanya, kepada siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya dan pemimpin kaum muslimin serta kesemua orang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. Pertama, memberi nasihat adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang melaksanakannya akan mendapat ganjaran daripada Allah. Kedua, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam amalan harian. Ketiga, kita perlu menzahirkan kasih sayang sesama insan melalui amalan saling menasihati. Keempat, masyarakat yang harmoni akan terbentuk apabila setiap individu berlapang dada dan menerima peringatan serta memperbaiki diri.